Sejak ratusan tahun dahulu, silat Melayu berdiri sebagai benteng maruah bangsa. Ia bukan sekadar gerakan bela diri, tetapi satu warisan yang menghubungkan tubuh dengan jiwa. Akar silat Melayu bermula jauh sebelum wujudnya negara moden. Ia berkembang dari kerajaan-kerajaan lama Nusantara, Melaka, Patani, Aceh, Bugis dan Johor. Apabila Islam tiba di alam Melayu, silat berubah. Ia bukan lagi hanya seni pertaruhan. Ia menjadi amanah, dijaga oleh guru yang memiliki adab, ilmu dan barakah. Dalam silat Melayu, ilmu kebatinan bukan gaib atau sihir. Ia latihan batin yang memusatkan diri kepada Allah. Melalui doa, zikir, pernafasan dan fokus, pendekar belajar mengawal diri, bukan mengawal musuh. Ilmu kebatinan membantu pendekar memahami tubuh, dari tapak kaki, tulang belakang hingga hujung jari. Setiap nafas membawa kekuatan, setiap senyap membawa ilmu, dan setiap gerakan membawa makna. Silat Melayu bukan sekadar teknik berlawan. Ia jalan untuk mengenal diri dan akhirnya mengenal pencipta. Terima kasih kerana menonton. Jika anda mahu lebih banyak siri seperti ini, tekan subscribe, like dan kongsikan warisan ini kepada generasi baru.